Weh, Syami. Oh, Malam tadi kau terawih kat mana? terawih. Aku tak terawih semalam. Weh, kau ni memang tiap-tiap malam tak pergi terawih ke? Aku ni malas lah. Aku pun tak pergi juga. Weh, korang jangan macam tu. Kita ni dah besar, masa tak pergi terawih? Alah, relate lah. Ramadan ada lagi. Entah kau ni, macam lah kau ni rajin sangat. Okey, tak apa, tak apa. Harap-harap jumpa Ramadan tahun depan. Mestilah jumpa lagi tahun depan. Jom masuk kelas. Apalah. Apalah. Weh, Dam. Tak pergi surau ke? Jom lah tak ada sekali. Sekejap lagi aku datang. Aku nak kemas beg je. Rajin pula engkau waktu rehat engkau study. Waktu rehat lah. Kenapa rajin sangat? Korang ni janganlah macam tu. Dia pun ganggu korang pun. Tak apalah, korang pergi lah dulu. Nanti aku turun. Aziz, kau tak pelik ke? Si Adam tu asyik buat bekal ni. Lepas tu dia suruh buat laci. Sekarang kan bulan puasa. Husnuzon lah. Mungkin dia buat bekal tu nak buka kat sekolah ke. Tapi aku pelik lah. Asal dia tengok bekas tu asyik nangis eh. Agak-agak kenapa Mak, Adam rindu, Mak. Maafkan Adam. Tahun ni Adam berbuka seorang lagi. Jam! Tak puasa! Oh, ni rupanya kerja kau. Kan, Alim. Rupanya selama ni kau bukan study, kau makan. Bukan, aku tak makan. Aku tak makan. Sumpah, aku tak makan. Weh, cuba cek. Jom. Weh, bak sini bagi aku tengok kau makan apa ni? Jangan ambil. Tak ada. Bagi aku juga. Aku nak tengok apa ni dalam ni. Weh, korang buat apa? Weh, kenapa ni? Ni Adam kantoi tak puasa. Ni kita orang nak bawa pergi jumpa ustaz lah ni. Tu apa bising oh? Kenapa tak pergi surau? Walim, kami nak tahu je kenapa Adam bawa bekal. Puasa kita tak tahulah. Ustaz, saya puasa Ustaz. Ustaz, ni salah faham Ustaz. Adam, kau mau buat apa tu Adam? Boleh saya tengok? Tak ada apa Mualim. Cuma ini barang berharga saya Mualim. Anak Mak, Adam, makan roti ni buat alas perut ya. Mak tak sempat cari lauk. Selamat berpuasa sayang. Sayang Mak pada Adam sampai syurga. Mak saya meninggal dunia sebelum Ramadan lepas Mualim. Roti terakhir yang Mak beli untuk saya. Saya simpan sebab saya rindu bau Mak. Saya tak makan pun. Saya cuma nak rasa Mak ada dengan saya. Ya Allah Adam. Tak maaf Adam. Kita ingat kau tak puasa. Merubah segalanya, ilmu jua membentuk bijaksana, memaju diri mencipta. Adam, Oh, Hakim. kau sekarang tak keseorangan lagi. Kau dah ada kami.